Hai semua, selamat datang. Okey, untuk kupasan kali ini, kita akan cuba bedah satu senario konflik, satu senario hipotetikal untuk kita faham apa sebenarnya kuasa-kuasa yang tersembunyi di sebaliknya. Jom kita lihat pertembungan antara bahasa, kuasa dan sejarah. Cuba bayangkan sekejap. Tarikhnya 28 Februari 2026. Amerika Syarikat dan Israel secara bersama lancarkan serangan udara besar-besaran ke atas Iran. Ratusan jet pejuang membedil sasaran-sasaran ketenteraan di bandar-bandar utama. Dan ini bukan sekadar satu lagi episod biasa dalam konflik yang dah lama berlarutan tau. Tapi ia sebenarnya satu anjakan yang sangat besar dalam landscape geopolitik. Okey, dan macam biasa, medan pertempuran yang pertama sekali bukanlah di darat atau di udara, tapi dalam bahasa. Macam mana sesuatu tindakan itu dipersembahkan kepada dunia, itulah yang akan menentukan siapa wira dan siapa penjahat dalam cerita ni. Nah, cuba kita tengok perbezaan ni. Bila AS dan Israel yang serang dulu, ia digelar sebagai tindakan pencegahan, kononnya untuk mempertahankan diri. Tapi, bila Iran buat benda yang sama, iaitu balas serangan tu, serta-merta ia dilabel sebagai pencerobohan. Nampak tak? Perkataan yang sama, serangan, tapi maknanya jadi lain terus. Semuanya bergantung pada siapa yang buat. Lepas tu, reaksi antarabangsa pun menarik sangat. Negara-negara Arab lain cepat-cepat keluar kenyataan mengutuk Iran sebab balas serangan tu. Alasannya? Kedaulatan mereka dicabuli. Tapi senyap sunyi pula pasal serangan awal US Israel yang lagi besar tu. Jadi ini timbulkan satu persoalan yang besar kan? Pasal konsistensi. Kalau ada pangkalan tentera asing di negara awak, adakah ia masih entiti yang neutral? Okey, jom kita kupas lapisan pertama. Di sebalik semua cakap-cakap pasal pencegahan ni, menurut analisis yang kita rujuk, ada dua matlamat strategik yang jauh lebih dalam. Dan matlamatnya memang jelas. Yang pertama, pertukaran rejim di Iran. Yang kedua, untuk menjamin keselamatan Israel bagi jangka masa panjang. Jom kita tengok satu-satu. Okey, pertukaran rejim. Benda ni bukanlah idea baru. Ia bermaksud menggulingkan kerajaan yang sedia ada dan gantikan dengan satu kerajaan baru yang lebih mesra, yang lebih ikut telunjuk kepentingan kuasa luar. Dan bagi Iran, benda ni ia macam gema sejarah yang berulang-ulang, yang sangat kuat. Dan kalau kita tengok balik, corak ni memang tak baru. Tahun 1953, Perdana Menteri Iran yang dipilih secara demokrasi, Mohammad Mossadegh, digulingkan. Siapa dalangnya? CIA dan MI6. Kenapa? Sebabnya mudah je. Dia ambil alih semula industri minyak Iran, kawal semula sumber negara dari tangan asing. Inilah punca kenapa Iran sampai sekarang sangat-sangat tak percaya dengan campur tangan luar. Dan bila kita susun ikut garis masa, kita akan nampak dengan jelas macam mana sejarah campur tangan asing ni bukannya satu insiden terpencil. Ia sebenarnya satu strategi yang diulang-ulang. Semuanya bermula dengan rampasan kuasa 1953. Lepas tu, sebagai tindak balas, muncul Revolusi 1979. Kemudian kita ada pencerobohan Iraq pada 2003. Jadi, serangan hipotetikal tahun 2026 ni nampak macam ikut skrip yang sama je. Memang ada satu corak yang konsisten. Okey, kalau kita nak tengok contoh moden macam mana strategi ni berjalan, kita tak payah tengok jauh-jauh. Tengok je Iraq lepas tahun 2003. Iraq seolah-olah dijadikan macam satu makmal untuk menguji cara melemahkan sesebuah negara dari dalam. So, macam mana ia dibuat? Pertama sekali, konflik dalaman yang sedia ada tu dibingkaikan semula, dilabel sebagai perang mazhab antara Sunni dengan Syiah. Lepas tu, institusi utama negara macam tentera kebangsaan dibubarkan. Perpecahan dalaman ni bukan sahaja dieksploitasi, tapi dinormalisasikan. Sampai satu tahap, kehadiran tentera asing pun nampak macam satu keperluan untuk kestabilan. Dan jangan salah faham, ini bukan teori konspirasi tau. Strategi-strategi macam ni dibincangkan secara terbuka dalam dokumen-dokumen strategik, contohnya macam yang dikeluarkan oleh RAND Corporation. Okey, sekarang jom kita undur sikit. Kita tengok gambaran yang lebih besar, permainan geopolitik di sebalik semua ni. Sebab semua tindakan ni, ia didorong oleh teori-teori tentang kuasa yang dah lama wujud. Dalam geopolitik, ada dua konsep utama yang selalu berlawan. Satu, imbangan kuasa, iaitu cuba wujud kestabilan guna kekuatan tentera. Tapi kestabilan macam ni selalunya rapuh dan tak tahan lama. Lawannya pula ialah legitimasi, di mana kestabilan tu wujud sebab semua pihak terima secara sukarela. Yang ini lebih kukuh. Jadi, serangan pencegahan yang kita bincangkan tadi tu, ia jelas satu tindakan berdasarkan imbangan kuasa, bukan legitimasi. Dan ini satu poin yang sangat penting. Menurut analisis yang diilhamkan oleh Charles Steppout, serangan-serangan agresif macam ni sebenarnya bukan tanda kekuatan. Sebaliknya, ia mungkin tanda kelemahan. Satu usaha terdesak untuk pertahankan pengaruh Barat yang sebenarnya makin lama makin pudar di rantau tu. Okey, ada satu lagi alat yang selalu digunakan, ketakutan ideologi.
Maksudnya, satu ancaman, tak kisahlah betul ke atau sengaja dibesarkan, digunakan untuk kumpulkan sekutu dan bagi alasan untuk bertindak. Dulu ketakutan terhadap komunisme digunakan untuk bentuk pakatan sebelum Perang Dunia Kedua, kan? Hari ini pula naratif ancaman Iran, sama ada ancaman dari segi mazhab ke, revolusi ke atau nuklear, digunakan untuk benda yang sama. Tujuannya satu, satukan kawan-kawan menentang satu musuh bersama dan untuk menghalalkan tindakan ketenteraan. Dan kita jangan lupa satu benda, perang ni bukan setakat bom dan peluru berpandu je. Sejak tahun 1979 lagi, Iran dah kena hadap berlapis-lapis sekatan ekonomi. Tujuannya tetap sama, lemahkan negara dari dalam, paksa supaya ada perubahan politik. Ini sebenarnya satu perang jangka panjang yang guna macam-macam alat untuk capai matlamat yang sama. Jadi, bila kita dah tengok semua lapisan ni dari bahasa, matlamat tersembunyi, corak sejarah, sampailah ke permainan geopolitik yang lebih besar, kita sekarang sampai ke satu persimpangan yang penting. So, persoalan paling besar untuk kita semua, macam mana kita nak faham semua ni tanpa terperangkap dalam naratif-naratif yang dah siap dihidangkan untuk kita. Analisis yang kita rujuk ni ada bagi amaran tentang beberapa perangkap pemikiran. Pertama, jangan bertindak ikut emosi. Kedua, jangan tengok konflik ni sebagai isu Sunni Syiah semata-mata. Dan yang paling penting, jangan gagal untuk nampak gambaran besar. Macam mana semua ni berkait dengan sejarah perebutan kuasa dan sumber. Kalau kita tengok setiap kejadian secara berasingan, kita akan terlepas pandang konteks sebenar. Dan semua ni membawa kita kepada soalan terakhir, soalan penutup daripada analisis ni. Sejarah dah tunjukkan corak yang sangat-sangat jelas. Jadi, persoalannya untuk kita semua, kita nak baca sejarah atau kita nak biarkan ia berulang lagi? Fikir-fikirkanlah.